Sejak berlakunya fenomena gerakan New Age sejak tahun 1960-an, ia bukan sahaja telah menghidupkan dan menjenamakan semula amalan dan terapi kaum pagan, malah ia juga turut membawa fenomena dengan menjadikan tangkal dan azimat ke dalam bentuk yang santai dan mempromosikannya ke dalam bentuk perhiasan. Dan salah satunya adalah Dreamcatcher. Dreamcatcher merupakan sebuah tangkal yang berbentuk lingkaran bulat dan disulami dengan benang-benang berwarna seperti sarang labah-labah dan digantung dekorasi di sekelilingnya seperti bulu burung, manik-manik dan bermacam lagi. Tangkal Dreamcatcher ini berasal daripada kepercayaan masyarakat India Amerika. Dalam bahasa aslinya, mereka menyebutkan sebagai Asabi Kashin, yang bermaksud labah-labah yang kecil atau pembuat jaring. Yang mana mereka akan menggantung Dreamcatcher ini di atas tempat tidur mereka dan juga di dalam bilik-bilik mereka. Masyarakat India Amerika percaya bahawa udara malam akan berisi dengan mimpi yang baik dan buruk. Mimpi-mimpi itu akan melayang-layang pada waktu malam dan mereka percaya Dreamcatcher ini boleh menapis mimpi buruk lalu hanya meninggalkan mimpi yang baik untuk memasuki ke dalam mimpi mereka sewaktu mereka tidur. Mimpi baik itu akan masuk melalui lubang tengah Dreamcatcher dan turun melalui bulu halus Dreamcatcher tersebut dan masuk ke dalam orang yang tidur. Jika mimpi buruk, ia akan terperangkap dan disimpan pada jaring Dreamcatcher. Dan mereka percaya ia akan terbakar apabila terkena cahaya matahari. Dan sudah tentu terdapat mitos dan kepercayaan asal-usul terhadap Dreamcatcher. Mengikut versi Ojibwe, yakni satu komuniti orang asli Red India di Amerika, yang mereka percaya bahawa pada asalnya manusia hidup bersama di satu pulau. Di pulau itu terdapat satu makhluk sejenis labah-labah yang memiliki badan wanita yang dikenali sebagai Asibikashi. Mengikut legenda Ojibwe, Asibikashi merupakan dewi yang membantu menangkap matahari yang pernah hilang di dunia pada suatu ketika dahulu. Mungkin mitos itu wujud kerana berlakunya gerhana matahari pada waktu itu. Dan mereka percaya bahawa Asibikashi telah bertindak sebagai pelindung rohani untuk suku Ojibwe, terutama pelindung kepada anak-anak muda dan bayi mereka. Apabila orang Ojibwe terus berkembang dan tersebar ke tempat lain, Asibikashi mendapati sukar untuk melindungi dan mengawasi semua anggota suku Ojibwe kerana mereka telah berpindah lebih jauh dari pulau tersebut. Dan lalu dari situ, Asibikashi mula mencipta Dreamcatcher yang pertama untuk tujuan melindungi anak-anak kecil. Hasil daripada itulah mula berkembangnya pembuatan Dreamcatcher untuk melindungi mimpi anak-anak suku kaum mereka. Bagi mereka, mimpi adalah perkara penting melibatkan kerohanian kepercayaan suku mereka. Dengan memiliki tangkal untuk menapis mimpi, ia bermaksud telah membersihkan elemen buruk dari mengganggu ke dalam minda mereka. Lalu ketika berlakunya fenomena gerakan New Age pada tahun 1970-an hingga 80-an, ia mula mengambil Dreamcatcher sebagai sebahagian daripada alat spiritual universal mereka. Dalam dunia New Age, Dreamcatcher dipisahkan daripada konteks budaya asalnya dan dipopularkan sebagai pelindung aura, penapis tenaga negatif atau alat penyucian mimpi untuk sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang agama atau budayanya. Jika masyarakat Ojibwe menggunakan kepada kanak-kanak, golongan New Age mula komersialkan kepada semua orang ramai tanpa mengira usia, sehingga ada orang mula menganggapnya sebagai perhiasan semata-mata. Sedangkan di sisi New Age, ia melebihi sekadar perhiasan. Ketahuilah bahawa Islam melarang keras memakai tangkal atau azimat. Nabi SAW telah bersabda, "Innar ruqa' wal tamaim wal tiwalat syirik." Sesungguhnya jampi serapah, tangkal dan ilmu pengasih adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin akan ada kata, oh saya gantung benda ini sekadar untuk suka-suka saja, tak percaya pun. Pun begitu adalah baik sekiranya ditinggalkan. Kerana Dreamcatcher ia menjadi simbolik suci dan alat berkepercayaan bagi kaum asli masyarakat di Amerika. Mungkin boleh cari alternatif perhiasan yang lain yang bersih daripada sebarang bentuk melibatkan i'tiqad dan simbolik kepercayaan kaum lain. Kerana perkara ini dibimbangi termasuk dalam perkara tasyabbuh, seperti mana yang disabdakan Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk sebahagian dari mereka. Dan sudah tentu konteks isu tasyabbuh ini luas dan ia perlu dibincangkan di dalam siri yang akan datang.